Alhamdulillah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT kerana satu usul yang dibawa oleh rakyat, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, dan jika yang nak menuju ke Thailand atau nak menjurus ke selatan, saya ingat dah belasan tahun tiap kali saya ke Perak, ke Pulau Pinang, ke Kedah, semuanya mengeluh tentang kesesakan penyuraian Juru, Sungai Dua, Simpangan Pematang Pauh, Jambatan Pulau Pinang. Dan Alhamdulillah hari ini bersyukur hal yang tertangguh sekian lama dapat dilaksanakan hari ini. Alhamdulillah. Saya juga nak lalukanlah kawan-kawan kita yang jauh datang, ya, dan projek ini melibatkan terlalu ramai, kerja raya, kewangan, ekonomi, CIDB, LLM, pengurusi LLM pun ada, PLUS, UE. Maknanya satu keperluan menyeragamkan usaha supaya dapat dipercepatkan. Dan seperti mana saya sebut pada Alex tadi, kita rancang sekian lama, teliti, menelurusi, mencerakin semua sekali. Sekarang perlu bertindak segera. Jadi walaupun unjurannya entah 24 bulan, 48 bulan, saya tak peduli. Ambil langkah segera dan percepatkan proses supaya pelaksanaan itu menyenangkan rakyat. Saya harap kementerian akan pantau supaya dapat disegerakan. Kerajaan negeri di bawah Ketua Menteri beri jaminan supaya percepatkan. Kerana melibatkan soal teknikal dengan majlis bandaran dan kerajaan negeri. Saya harap semua ini boleh dibereskan supaya program dapat ada pelaksanaan dapat disegerakan. Ya. Kerana dipercepatkan 1 bulan itu bermakna penjimatan ekonomi dan keselesaan rakyat. Jadi saya ingin gesa hal yang sedemikian supaya kita tidak ambil unjuran biasa. Malaysia ini sudah ke tahap yang lebih meyakinkan, ya, pelabur datang dan juga minat antarabangsa meningkat. Prasarana itu wajib kita sediakan. Memang betul agak mahal, dan kalau kita lihat umpamanya dari video di pameran sebentar tadi menunjukkan suatu projek yang agak raksasa. Satu sistem penyuraian yang di antara yang paling canggih. Dan ini memerlukan, saya katakan, tindakan semua agensi dan jabatan terlibat, termasuk syarikat pengendali, menyegerakan. Ya. Yang kedua yang saya nak tekankan ialah tentang kos. Walaupun kosnya tinggi, saya ucap terima kasih kerana 60% kerajaan dan syarikat, khususnya PLUS, itu menampung 40%. Dan ini dapat mengurangkan beban. Jadi kita syukur ini penyuraian ini tak jadi isu politik sangat. Sebab dia bagi manfaat kepada semua. Ya, Kedah, Perlis, semua. Saya pergi Kedah pun dia orang minta selesaikan masalah ini. Yang jadi isu yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Pembangkang termasuk Induk Batang Pau, ia LRT. Dia tanya mengapa terlalu mahal dan mengapa harga itu bertambah. Ini sebabnya mengapa saya katakan pimpinan politik ini dia juga kena ikuti perkembangan. Jangan pakai lepas pergi ke kampung-kampung mengatakan kos itu tak menentu. Tak. Bila dibentang kepada saya oleh kerajaan negeri, itu projek LRT itu hanya di pulau. Saya sebagai anak Pulau Pinang dan dibesarkan di seberang perai, saya tidak mau projek itu tersekat di situ. Jadi saya yang mencadangkan supaya LRT menyeberang lautan sampai ke seberang perai. Ya. Dan kalau saya ahli Parlimen Bagan macam Lim Guan Eng atau ahli Parlimen Pematang Pauh atau di Bung Tebal, Padlina, kita senang sebab projek itu akan sampai ke Penang Sentral di seberang perai. Ya. Kalau tidak, kalau dekat Pulau Pinang dia kata, tengok jaga pulau saja,
kepentingan Cina sahaja, tak jaga seberang, tak jaga Melayu. Ini polemik yang tidak menguntungkan. Dan bila kita bagi penjelasan, tak dengar. Sebab itu saya kata di parlimen, ini seolah-olah dialogue with the deaf. Dia tak peduli. Katalah apa, bagi penjelasan. Jadi LRT ini saya nak sebut sekali lagi. Dia bertambah kerana Perdana Menteri mengusulkan LRT di pulau menyeberang ke seberang perai. Kalau ada orang bermatau pauh sini kata kami tak mau LRT, bagi tahu saya. Kata ini tidak penting. Yang sebut tidak penting itu orang luar atau orang tidak mengetahui perkembangan yang berlaku. Saudara, Pulau Pinang itu di antara negeri-negeri yang menunjukkan prestasi pelaburan dan pertumbuhan yang meyakinkan, membanggakan kita. Tetapi tidak benar kalau kita kata kita hanya tumpu di sini. Petang nanti saya ke Sabah. Juga ada isu di Sabah. Kita tengok hasil daripada Sabah berapa? 10 bilion, 11 bilion. Berapa jumlah perbelanjaan tahun lalu untuk Sabah? 17 bilion. Ya. Apa kita fikir Sabah saja? Tidak. Kita fikir negeri. Saya di Sarawak dengan saudara Alex. Mereka pun memacu pertumbuhan dan mencari jalan. Dia tengok Pulau Pinang lagi semikonduktor. Ada kelajuan ke situ. Walaupun kita katakan pemusatan kita ialah soal menjadikan Sarawak sebagai energy hub. Sebab keupayaan dia menghasilkan tenaga alternatif. Tetapi Premier dan rakan-rakan pimpinan mengatakan tidak boleh. Kita kena pelbagaikan. Maka ada program semikonduktor front end. Kedah kita bangun dengan Kulim High Tech. Itu pun dengan usaha Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Negeri. Perbelanjaan untuk Kelantan itu jauh meningkat lebih daripada semasa Perikatan Nasional Perintah. I mean, look at the facts. Argue based on data and facts. Tidak sentimen kaum, sentimen negeri, sentimen agama. Kerana kaum, negeri dan agama tidak mengajar kita untuk memasukkan fakta. Saudara ingat, tahun 23, riuh kita zalimi 4 negeri ini. Sekarang, hal yang sedemikian tak didengar sangat lagi. Kerana tiap kali sidang parlimen, saya bagi angka. Tahun 22, sekian peruntukan untuk Kelantan. Tahun 24, sekian tinggi untuk Kelantan. Jadi, tenggelam. Kalau ditanya mengenai Pulau Pinang, kita juga tahu dalam tahun-tahun kebelakangan semasa Guan Eng Ketua Menteri, itu projek-projek besar tu hampir dibekukan. Jadi saya bukan beri fokus Pulau Pinang kerana saya semata-mata anak Pulau Pinang. Tapi apa yang keperluan? Lapangan terbang. Sekarang kita besarkan, setuju, lapangan terbang Kuching, lapangan terbang Kota Kinabalu, Pulau Pinang, Tawau, ya. Membesarkan lapangan terbang peringkat internasional di Kota Baru. Ini berbeza dengan apa yang dia lontarkan di kampung-kampung. Sebab itu, kalau mau jadikan negara ini hebat, demokrasi ini memerlukan wacana yang sehat dan segar. Boleh tidak bersetuju, tapi tidak boleh memasukkan fakta. Bicara sebagai seorang alim, tetapi penuh dengan kata nista dan penipuan fakta. Umpamanya, di sini, tokoh politik, Saidi tidak? Ada? Okey. Kita dengar umpamanya, PMX dan kerajaan sekarang mengenakan cukai kepada rakyat miskin, tidak kepada orang kaya. Saya tak tahu dia belajar ekonomi di mana. Padahal kita di Malaysia ini, kerana pendekatan dan kerangka ekonomi madani, kita tekankan cukai tentu bagi yang mampu bayar. Elektrik 85% tak perlu bayar. Tak tingkat tarif, maaf. Tak meningkatkan tarif.
Yang kena itu hanya industri atau golongan-golongan kaya. Di mana yang kita kenakan cukai? Ya. Diesel, begitu juga. Dan baru-baru ini RON 95 pun salah juga. Sebab orang kaya pun kita samakan turun harga RM1.99. Tapi Kementerian Kewangan kaji dengan teliti. Ada cadangan Bank Dunia dulu. Kemudian ada yang mendukung. Kata cukai semua, naikkan harga semua. Kemudian kita bagi bantuan melalui padu dan sebagainya. Tapi saya fikir berapa jumlahnya? Yang dicadangkan RM13,000 bagi satu keluarga. Oh, saya kata tak boleh. RM13,000 ni yang di sini ni ramai RM13,000 satu keluarga. Naik RM15,000, naik RM18,000. Kalaupun nak dipertimbangkan, mungkin RM50,000 satu keluarga. Tapi jumlahnya jadi terlalu kecil. Jadi peringkat awal kita turunkan senang. Warga negara ada IC RM1.99. Tak ada IC RM2.60. Senang. Ya. Jadi rakyat harus faham. Oh, dikatakan masih tinggi. Saya katakan ya, tidak mudah kita ambil keputusan itu kerana hutang masih banyak. Tetapi ini langkah-langkah yang harus diambil untuk mengedakan salah rakyat. Jadi jalan dulu, saya tengok orang ada kata inilah negara yang paling sukar. Nak ambil minyak pun kena ada IC. Kalau kamu tak rompak, kamu bukan kaki sakau, kamu takut tunjuk IC sebab apa? Ya. Saya tak faham. Ya. Nak kahwin pun kena ada IC. Nak kahwin dua pun lagi kena tunjuk IC. Saya tidak ada, tapi KSN saya tak tahu. Baik. Jadi saya terangkan hal ini kerana saudara ada dengar soal penyuraian Juru Sungai Dua ini ya. Tetapi kerangka ekonomi kerana faham. Ya. Sebab kalau tidak kita dengar pandangan-pandangan yang tidak membantu sama sekali. Wacana penuh dengan caci maki. Yang terakhir yang saya nak gunakan majlis ini tak apa. Yang saya nak gunakan majlis ini ialah kerana isu perjanjian perdagangan. Sebab apa sambut hebat Presiden Donald Trump ini adalah orang yang menyokong pembunuhan rakyat Gaza. Saudara, pendirian kita dengan negara ini centrality, maknanya kita berdagang dengan semua. Ini Pulau Pinang, negeri Pulau Pinang ni. Semua anak Pulau Pinang bekerja. Berapa ramai yang bekerja dengan syarikat Amerika? Apa untung? Saya boleh jadi hero keras bagi hamun Amerika Syarikat. Yang akan sengsara itu rakyat yang bekerja. Ribuan supply chain. Puluh ribu anak-anak yang bekerja. Saya sebelum saya buat kenyataan, saya kena fikir itu semua. Jadi, Malaysia negara dagang. Betul kita baik dengan Amerika. Pada hari Ahad, sign dengan Amerika Syarikat. PM dengan Donald Trump. Orang kecap. Seolah kita tunduk kepada Amerika. Tapi saya jemput juga Brazil yang tidak disenangi oleh Amerika. Saya jemput juga Ramaphosa, Afrika Selatan yang mempengerusikan G20. Presiden Donald Trump umumkan melarang semua wakil Amerika Syarikat hadir ke G20. Tapi saya akan hadir G20. Kerana Malaysia negara merdeka dan berdaulat dan bebas. Kalau kita tunduk kepada arahan Amerika, kita tidak akan pergi. Hari Ahad, kita dengan Presiden Donald Trump, tanda tangan. Hari Isnin, saya dengan Premier Li Qiang berbincang untuk meningkatkan pelaburan perdagangan kerjasama dengan negara China. Termasuk soal rare earth, nadir bumi. Oh, ada mengatakan nadir bumi ini hanya dengan Amerika Syarikat. Tidak benar sama sekali. Di Pahang sekarang, nadir bumi Lynas itu Australia. Dan ada pelaburan baru RM600 juta sudah masuk. Sudah ada kilang. Dari Korea Selatan. Dia Essling apa namanya. Maknanya
Walaupun perjanjian kita mengatakan boleh dengan Amerika, dengan Australia dan Korea. Di Perak, nadi bumi itu dengan negara China. Dia tidak menghalang sama sekali. Jadi kalau kita tengok perjanjian, kita tengok juga pengecualian dia, peluang. Sebab itu saya katakan, hari Ahad boleh tanda tangan dengan Presiden Trump, hari Isnin atau Selasa tanda tangan di Malaysia, di antara Malaysia dan ASEAN dengan Premier negara China, Li Qiang. Di Korea, saya sempat jumpa juga dengan Presiden Xi Jinping. Tak ada langsung masalah. Terus bagi perhatian, terima kasih dan penghargaan kepada Malaysia dan menyatakan kepada saya nak meningkatkan hubungan baik dengan kita. Jadi saya harap, ya, walaupun perkara ini akan jadi isu besar kononnya, mereka akan bantah perjanjian dengan Amerika Syarikat dan ini akan dijadikan round 2 turun Anwar. Tak ada masalah itu. Dia sibuk turun Anwar, sekarang ni dia suruh orang lain pula turun. Baik. Tapi yang saya syukur dan bangga hari ini ialah kerjasama semua pihak untuk percepatkan projek pembangunan. Baik di sini, inland port di Perlis, tebatan banjir di Kelantan, pembangunan di Sarawak, dan malam ini dan esok dan lusa hari Isnin pagi hospital baru di Tawau, Sabah. Ini kerja kita untuk menjana pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dan kita jadikan semangat Malaysia ni hidup. Ini Alex Nathalinggi ini siapa? Untuk sudah yang belum tahulah ya. Ini cucu temenggung juga. Ya. Mengapa saya sebut perkara ini? Karena bapa-bapa kita dulu ini dia ada wawasan. Dia tahu kemauan Malaysia ni kuat, ada kesepakatan. Banyak perbezaan. Budaya Melayu atau budaya Cina dengan budaya Iban. Tapi banyak juga persamaan. Kita tumpu pada persamaan. Perbezaan itu sekadar kita lita'arafu, menghormati dan memuliakan. Sebab itu bila dia undang saya ke Kapit dengan sambutan adat istiadat Iban, itu cukup mengesankan kepada saya. Saya anak Melayu Pulau Pinang, beragama Islam, disambut di Kapit dengan penuh istiadat. Kerana apa? Kerana tujuan bersama untuk mengikat persefahaman dan mengangkat martabat negara Malaysia tercinta. Saya boleh bagi kuliah. Beda pendapat saya dengan Kapit dan Iban. Tapi itu kenyataan. Jadi sebab itu kita pilih untuk bekerjasama. Jadi saya harap kesempatan pada pagi ini kita manfaatkan sepenuhnya. Saudara, bukanlah kerana saya kebetulan Perdana Menteri. Kerana menjayakan ASEAN itu bukan saya seorang. Seluruh anggota Jemaah Menteri, Kerajaan Negeri, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, puluhan ribu anggota polis, termasuk ni jaga trafik. Itu yang mengagumkan. Orang datang, dia lihat lebuh raya, dia lihat pasukan keselamatan, dia lihat golongan di Kementerian Luar yang jaga protokol, dia lihat anak-anak mahasiswa yang jadi sukarelawan, dia lihat acara kita, dia lihat kebersihan kota. Itu semuanya itu melibatkan puluhan ribu orang. Jadi saya ucap terima kasih kepada mereka. Dan ini yang menyebabkan orang kagum dengan kita. Menyelenggarakan. Namanya ASEAN. ASEAN 10 negara masuk Timor Leste jadi 11. Tapi yang datang ni puluhan negara termasuk negara besar. China, Amerika Syarikat, Kanada, Australia, New Zealand, India. Dan kita masukkan lagi pula dari Latin Amerika, Brazil dengan Afrika Selatan. Apa kena mengenal dengan ASEAN? Dia jadi tamu kepada pengurusi ASEAN untuk menunjukkan keperluan Malaysia membuka jaringan persahabatan, perdagangan
dengan mereka. Ada orang tanya apa? Buang di kampung ceramah. Ni nak seronok, nak tunjuk hebat. Saudara, dengan Brazil, kerana persahabatan kita dengan Lula, dia beri satu peluang Petronas cari gali dan sekarang sudah mengaut minyak dari Brazil. Syarikat swasta Sinson bina kapal besar untuk penggunaan Brazil. Saya akan ke Afrika untuk G20 dengan Cyril Ramaphosa. Peranan kita buka jaringan. Kuat dengan Amerika, kuat dengan China, tak cukup. Buka jaringan dengan pelbagai negara. Menjadikan Malaysia ini negara dagang yang boleh meyakinkan. Sebab saya tengok Pulau Pinang, penuh sesak dah kawasan. Tak ada celah nak buka. Dia buka ni di Batu Kawan. Habis. Kawasan-kawasan Sungai Bakap, kampung-kampung, Corok Rantau ni. Kerana tarikan pelaburan. Maknanya keperluan kerajaan persekutuan mengatur dasar dan kerjasama kerajaan negeri yang progresif dan cekap. Ini membantu sebenarnya. Jadi saya harap kita jaga negeri ini, jaga keamanan dan jaga kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Tidak banyak negara yang mampu capai apa yang kita lakukan kerana semangat dan minat kita. Dia tidak pernah sempurna. Saya tidak pernah mengaku bahawa kita ini sudah perfect. Kelemahan-kelemahan harus kita betulkan. Kelewatan, keras membantah rasuah, masih ada celah-celah, masih berlaku. Kita bagi amaran, bagi laluan sepenuhnya kepada SPRM, polis, LHDN, jalan ke tanggungjawab mereka. Jadi kita dapat kumpul dana yang besar, menyelamatkan negara dari ketirisan dan pemborosan dan rasuah. Jadi agendanya belum selesai. Saya harap dengan majlis seperti ini yang menunjukkan kepentingan infrastruktur dari segi keselesaan rakyat. Itu yang utama. Keselesaan rakyat, ya, dari segi pengangkutan, lebuh raya, dan dapat meyakinkan. Sedikit saya nak sebut tentang bila kita ada KGIP di Krian. Teknologi hijau yang baru, projek besar di Krian. Bila berunding dengan bakal-bakal pelabur di Krian, apa yang mereka gunsing? Dia kata pelabuhan di Pulau Pinang. Lapangan terbang di Pulau Pinang. Tapi jalan kita sesak. Jadi pelabur, dia bangkit ke isu ini. Pada masa itu saya kata saya bagi jaminan, ya, kita akan selesaikan. Dan hari ini, alhamdulillah, peringkat pertama dah selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.